Dia sibuk dengan dunia. Engkau tu untuk sementara je, bukan untuk selamanya. Untuk kau kena sedar diri. Engkau kena sedar diri. Dia tu suka mainkan hati perempuan. Kau nampak dia muka dia simple, mudah dapat dekat mana-mana bawa shop. Ya, memang muka unik. Sebab tu orang macam kau bodoh nak pergi tengok dia. Kau faham tak? Dia tak ada apa-apa, dia mainkan hati perasaan kau je. Faham tak? Siapa tengah mainkan perasaan dia? Kita orang sama-sama main. Adil lah kan? Dia bukan kisah pun. Bukan kisah? Dia banyak kat phone dia bersepah. Phone dia ada 3, tahu tak? Tiga perempuan yang berbeza. Satu. Okay, saya paling minat dekat ni. Ini favourite saya sebenarnya. Talent favourite saya. Aku tahu tak apa kau cakap benda tu. Sebab tu kau masuk dalam grup talent kan, kau jadi kroni ku. Aku masuk grup talent kau? Aku tahulah. Yang masuk bayar 100 tu? Yang mana? Kau yang lebih-lebih. Kan nak kasih surat dekat siapa? Aduh, bosan lah asyik surat-surat. Sekarang ni 2.5, jangan lupa tengok. Wah, saya tengah tengok. Saya tengah tengok. Apa dia? Apa? 2.5. Loh? Tak. Loss apa loss? Lunch. Tak boleh sebab tak ada engkau dalam ni. Kalau ada engkau aku promote kan. Kadang-kadang birthday saya hari ni, saya tengah pandang Sophie ni bang. Jujur cakap, hak milik kawan ni cantik sebenarnya bang. Sophie. Saya cantik tak? Cantik. Sejak bila kau hak milik Man? Cantik tak? Sekarang ni Sophie hak milik Syam. Aku tengok Fail. Dia dekat cakap kasar-kasar dengan saya, tapi dia tengah duduk depan saya. Dia macam saja je dia. Saja dah ambil hati aku ni. Mentang-mentang tak ada partnership lagi, kau nak ambil hati aku. Otak kau lah. Wish bang, Kanda kasih surat dekat Rina ke? Kau dah tahulah saya boleh tulis surat untuk siapa. Kau boleh tahu saya cara tulisan saya, selalu lawak yang saya buat dalam surat macam mana. Saya takkan bagi surat yang terlampau direct dekat orang. Simple. Aslah jadi musuh. Saya tak minat Aslah. Jujur. Tak berapa minat Aslah. Aslah ni pervert. Jangan apa-apa kat saya. Aslah pervert. Saya tak minat perempuan pervert. Saya pervert tak apa, jangan perempuan pervert. Tak lah. Sophie ni cantik bang. Tapi hak kawan lah. Saya just bukan nak berdoa lah. Tapi kalau dia putus nanti Daus. Tapi kalau dia putus dengan Syami, saya try kot Sophie ni. Sophie, nanti dah putus beritahu tau, kan nak try. Tak ada apa. Bila gaya azan. Bila jadi azan dah. Nanti kau dah putus, kau beritahu aku tau. Putus dengan siapa ni? Kalau kau couple dengan siapa-siapa, dia belah sini, lighting belah sini baru. Ya, kalau kau dah putus dengan siapa-siapa, biar aku beritahu aku nak try kau. Kau cantik sebenarnya. Cantik. Ya, cantik sangat Sophie. Yang pakai seluar pakai pusat je tu. Kau jangan baju babi je yang spoil kau. Yang lain okey. Esok I jadi Ikmal Noor. Sorry kita tak berkawan dengan budak sementara. Saya jenis tak berkawan budak sementara. Budak sementara apa? Saya paling tak minat budak batch 1 Saya paling tak minat budak batch 1. Batch 1 apa benda siut. Saya paling minat batch 2 sebab apa nyala. Betul yang ada yang tu. Saya minat batch 2 je, batch 1 tak minat Kecang. Fans Aina, fans Malakodok, fans siapa lagi? Batch 1 Daus Baju. Faika Kahar. Oh, memang bapak. Ya, bapak aku dah tak ada. Dia tengok main bapak orang. Apa? Kau cakap apa? Aku dah barang. Asal nangis-nangis nampak air mata turun tu kat situ. Boleh nangis. Tengoklah konten Fail nanti kalau Tak nak. So, konten sorok slipper. Sorok satu slipper macam tu. konten Nur Fail kerja rumah kanan, Nur Fail tidur rumah kanan. Sumpah pervert Nur Fail ni. Nur Fail pervert. Ni kau Nur Fail kang. Tapi Nur Fail saya jujur sekarang saya dah peminat fanatik Nur Fail. Selepas kebelakangan konten ni saya dah start fans Nur Fail Yang mana yang kecam Nur Fail tu macam korang kecam saya. Saya dah saya dah anggap Nur Fail ni sebagai macam darah daging saya dah. Ibarat cucuk lebih pula kau lebih pula. Ya betul. Lebih pula. Sophie.
Dah putus beritahu Kanda. Kanda nak try Shopee. Okay. Nak pergi NOF. Nak pergi NOF sekali. Oh, okey Kanda. Okay. Hawa. Kanda, tapi Sofi suka yang Suka apa? Suka yang penyanyi. Arul dia. Ha? Suka yang penyanyi. Anak aku Arul. Daus. Arul. Daus ada kat atas kan. Daus baju. Sekejap lagi saya bagi video tau. Saya ni sikit. Sebab saya tak minat best satu ni. Saya kena hold lama sikit. Nampak ni budak viral ni. Bukan dia tujuan pun dalam hidup. Tak tahu apa tujuan dia sebenarnya. Ya, shoot konten tak shoot konten. 8 minit lagi share. Oh ya 8 minit lagi. Saya bawa. Pula yang duk color lah. Okay 8 minit je korang. Konten hari ni agak tragedy. Sebab ada aku. Ada kau? Ada aku. Ya ke? Kalau kamu cakap ada aku je. Cakap lah nyala. Ya. Claim, buat claim. Ada Alifan dalam konten aku hari ni. Ada. Alifan kutuk semua talent dia. Kau relax je. Sekejap lagi. Kau nak tengok siapa dah ni? Saya boleh cakap. Ni. Macam mana? Dah macam tu ni. Cara macam mana ni? Mulut muncul. Dia muncul ni. Nak muncul je dah. Macam ni. Jangan lupa tengok konten saya. Sudah post. Habis sudah print. Boleh tengok sudah. Jadi pun. Nyala. Kerja nak tidur. Itulah AI team. Tidur. Lepas tu konten tak post. Jadilah macam Iskandar dah start post konten. Kalau malas dia malas betul. Kalau rajin. Kalau malas. Mana Harry kan dah tak berkawan. Jangan cakap saya AI team ni saya tak berkawan. Faham tak? Saya berkawan dengan editor je. Ini pun select ke? Aisyah, stop it. What you doing? Ingat jagung bersepah je kau ni. Rindu gila. Pervert lah nak rindu main kodok. Main kodok lagi pervert kan? Main kodok tu. Saya cuma match energy. Match kodok je cakap tengok muka pun dah tahu pervert. Sikit. Sikit. Bagi sikit. Berlebih pula. Jangan suap. Nanti orang tahu siapa suap ni. Yalah suka kat share. Siapa punya? Kau punya beli? Baik Kak Balkis. Kau daripada tadi gini. Mau tengok momen kakak share di sini. Hai Kak. You nak momen Kak Fae. Mau nampak dia kau? Fir'aun. Jangan datang dekat aku kan kau. Serabut. Kau. Fir'aun. Fir'aun. Kau. Kan I love you. Serabut kau ni. Kan cepatlah. Tidak aku minta airmu. Cepat apa ni? Minum je lah. Okay kau. Unboxing. Di belakang. Unboxing ada ribbon. Kenapa kau? Belah jauh dari aku. Kalau Kanda sambung love, Asla belah. Lana, geli Asla. Cepat Tolong Asla. Aku Kalau mau. Kanda sambung, Asla belah. Betul tak nak pergi? Tak, aku dengan perempuan lain aku okey. Tapi part kau aku tak boleh terima. Nak ada daus dah ni. Cepatlah. Ya, tak kisah. Bau buruk ni, bau kuku ni. Bau kuku tu. Macam sikit. Kau ada gini bau kuku. Kau yang korek pusat je tadi. Kau kan betul nampak je. Elok nampak cantik. Pakai cantik dia ni. Ngotor ni korek pusat tadi aku nampak dia kan. Jangan lebih-lebih kau. Korek cinta Kanda. Kedek. Dah belah. Sanalah Asla, tak minat. Cepatlah kalau Kanda tak nak sambung love, Asla tak nak pergi. Ya, 4 minit lagi kau. Asla berjanji dengan 10 dari Asla. Minum. Nak aku berjanji dengan jari tengah aku pula. Cepatlah Kanda. Belah lah, serabut kau ni. Cepatlah Kanda. Ya. Cepatlah. Yeah. Kau tak tengok garang aku pergi macam mana? Mau nyala. I love you. Tak kau. Garang aku ni Tengok Rina benda ni dalam seluar. Okay, sekarang tu sebelum saya bagi masa 4 minit, siapa yang nak dapatkan perfume boleh tekan dekat beg kuning sekarang.
Saya ada lagi 19 dengan 19 lagi. Siapa cepat dia dapat. Siapa yang nak perfume, saya buka sekarang. Sementara lagi 3 minit lagi, 3 minit. Siapa cepat dia dapat. Buat dua-dua tak nak. Tunjuk Sophie tak nak. Orang suruh tunjuk engkau, faham tak? Kau beban. Letak kau. Kanda. Apa? Aku dah post konten. Dalam konten tu Okay. kau ajar kau punya komen tu orang spam Semua budak dalam tu nak tengok Rina. Nak tengok Rina, pergilah rumah dia. Nak tengok Rina masuk live aku. Memang Rina duduk dalam seluar aku. Macam mana dia tu? Kepala otak kau lah. Nak tengok share. Ya Allah. Stress lah macam ni. Asal kau nak mengadu tudung kau kat aku ke? Aku ngadu. Asal tudung. Jangan dekat Mal tengok tak live ni. Mal tak tengok. Tudung Aisyah tengah tak lawa. Oh dah ada orang beli 4 Beli apa? perfume. Jual apa ya? Aku jual 3 minit 2 minit. Siapa cepat dia dapat. Nak perfume, siapa cepat dia dapat kau Siapa cepat dia dapat. Bau dia memang bau-bau mahal punya. Ini yang hari tu ke? Ya. Aisyah suka yang kaman. Oh suka yang Kamanda. Yang paling Dia lembut Dia light. Dia light sikit Tapi ikut hidung masing-masing. Hidung beza-beza. Makcik Aisyah suka ikut Aisyah. Oh, makcik Aisyah suka Aisyah. Dia atas hidung, mbak share punya lembut. Usia kot. Usia mbak usia tak suka pekat-pekat. Ya. Dan beli kan lah. Terima kasih dapat review jujur daripada Aisyah. Dia suka Kamanda. Kerana dah sold out. Tinggal 2 lagi. Tu pun tinggal sikit je lagi. Apa tu? Let's go ke? Okay korang. Dengan Echa elok-elok mesti kat depan Kanda ada Rina Bukan ada Sophie, ada Cher, ada Rina, ada Una, semua ada.